Betul lagi. Kali ni Acik daripada Pahang. First time Acik datang ke gudang Bos Ijan, Acik ambil Kelampi 6. 10,999 untuk 8 kerusi. Ini antara yang top kat gudang Bos Ijan. Kalau turun je pasti banyak rasul. Cuma kali ni Acik dapat tengok 2 design je geng. Satu sebelah kanan Angel, corak bunga-bunga. Lagi satu corak daun. Angel sebenarnya dah tunjukkan dekat Acik set meja makan 8 kerusi juga. Cuma kualiti tak sama. Nak tengok tak lagi satu meja makan yang Angel juga dekat Acik? Meja makan P20 set Angel yang ini 8 kerusi juga, tapi 6,999. Acik dah tengok dah yang ini. Lepas tu Acik dah tengok dah yang 10,000 lebih. Kalau tengok betul-betul, sebenarnya kenapa ada beza harga? Sebab dari segi proses pembuatan dan kalau korang tengok, mana yang lagi cantik? Kalau korang tengok lah. Satu yang ini dengan yang ini, mana pembuatan dia lagi kemas? Cuba tengok bahagian depan. Ini bahagian belakang dia kan. Walaupun pakai kayu jati yang sama, jati kampung korang boleh tengok. Dia punya P6, detailing dia tu, korang boleh tengok. Dalam tak dia buat. Sebab biasanya buat ukiran sedalam dia segini je geng. Bila sentuh tak nampak rasa sangat. Kalau yang ini memang betul-betul detailing geng. Kilat dia macam cermin. Kalau untuk kualiti ni jujur yang dia cakap, Acik kena rajin sapu minyak jati. Sebab bila tak rajin sapu minyak jati, dia boleh warnanya kusam. Okay, sebab dia satu kali layer. Dan lagi satu, Kelampi 6 korang tengok bahagian tepi. Kebiasaannya, siapa yang pemakai jati lama mesti pernah ada masalah kursi cepat bebak. Meja makan okey lagi, tapi kursi cepat bebak. Sebab tu Angel tunjukkan dekat Acik, dia punya kekuatan satu seater. Kenapa dua harga yang berbeza? Daripada 6,000 lebih, Acik macam kurang kenal dan kurang yakin. So Angel suggest dekat Acik yang ini Kelampi 6 10,999. Tapi untuk Acik kat luar sana, kalau tengok betul-betul, betul ke Angel ada comparison, ada perbezaan? Ya, sebab tu Angel lagi suggest Acik datang sini jumpa Angel. Kita tengok Acik kenal Kelampi 6 ataupun kelam lain. Yang paling penting, belakang 6 kursi baru sampai gudang Bos Ijan. Acik Jamaluddin, tunggu Angel turun. Pahang kasih soul.